Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi bismillahirrahmanirrahim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Sambungan daripada pembacaan kisah Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz di dalam subtopik muka surat bawah 1, panggil tajuk kecil lah. Tajuk kecil, peringatan daripada kubur. Sebenarnya ni rakaman kedua ni. Tadi rakam yang kali pertama, tapi mungkin bunyi bising kipas kot. Jadi saya cubalah yang rakaman kedua ni, mudah-mudahan okey lah. Sebab saya ni nak jaga bunyi lah. Abu Farwah meriwayatkan, suatu hari Umar bin Abdul Aziz telah pergi menguruskan jenazah beberapa orang yang mati daripada keluarga Bani Umayyah. Setelah selesai disembahyangkan dan dikebumikan, orang ramai yang turut hadir ke kubur berkata, "Mari semua kita berangkat pulang." Di saat itu juga Umar telah menghilangkan diri di celah-celah orang ramai, menyebabkan mereka semua menanti-nanti kemunculannya dan mengesyaki bahawa sesuatu telah berlaku kepada Umar. Tidak lama kemudian, Umar pun muncul dengan kedua matanya merah dan urat-urat di tengkuknya nampak timbul kesan daripada tangisannya. Mereka bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kemanakah Tuan menghilang tadi kerana kami semua menanti kemunculan Tuan?" Jawab Umar, "Sebentar tadi aku telah cuba meninjau-ninjau kubur-kubur keluarga ayahku yang sangat aku kasihi. Aku memberi salam kepada mereka tetapi mereka tidak menjawabnya. Bila aku pergi lebih dekat lagi, tiba-tiba tanah menyeru kepadaku dengan katanya, 'Wahai Umar, mengapa Tuan tidak bertanya aku tentang nasib keluarga tersayang Tuan?' Lalu kataku, 'Ya, bagaimanakah keadaan mereka sekarang?' Jawab tanah, 'Kain kapan dan tubuh mereka telah lama dimakan ulat.' Kemudian aku melangkah lagi untuk menyiasat dari manakah datangnya suara tersebut. Tiba-tiba tanah bersuara lalu lagi memanggilku, 'Wahai Umar, mengapakah Tuan tidak menanyakan diriku tentang keadaan kedua-dua mata mereka pula?' Jawabku, 'Ya, bagaimanakah keadaannya?' Jawab tanah, kedua-dua biji mata termasuk mata putih juga telah hancur dimakan ulat." Ni proses Tanah ni ajak Khalifah Umar bersembang. Ni mungkin min karamatil awliya, mungkin daripada khawarikul adat, perkara yang di luar logik akal manusia, mencari adat khawarikul adat yang berlaku kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai tanda apa? Karamah, kemuliaan Allah kepadanya dengan sebab adilnya, dengan sebab dekatnya daripada Allah, dengan sebab solehnya, wallahu alam. Jadi kita sambung sekejap lagi ke track seterusnya untuk perenggan selepas ini.